Hai Top CBN, pernah terfikir tak? Apa tempat paling pelik yang korang boleh bayangkan? Kampung yang tiba-tiba je kubur nenek moyang pun hilang entah ke mana? Atau tempat yang macam dikuasai kuasa misteri, jadi punca orang hilang tanpa jejak? Atau tempat paling dalam dekat muka bumi, agak-agak ada makhluk apalah yang duduk dekat situ? Ataupun hutan berhantu yang penuh dengan pokok berpintal pelik dan UFO terapung atas kepala? Jom bongkar semua ni sampai hujung video. Zon larangan Chernobyl. Korang percaya tak ada satu tempat kat dunia ni masa macam berhenti sejak tahun 1986? Tempat yang alam semula jadi dah ambil alih seluruh bandar dan haiwan liar hidup bebas bawah bayang-bayang tragedi nuklear paling teruk dalam sejarah dunia. Dekat tengah-tengah Ukraine, ada satu kawasan larangan bernama Chernobyl. Kawasan seluas 4,000 km persegi. Bangunan-bangunan yang dah lama ditinggalkan masih berdiri. Jadi saksi bisu kisah lebih 49,000 orang yang terpaksa tinggalkan rumah dalam masa beberapa jam. Semuanya bermula 26 April 1986 bila reaktor nombor 4 di loji jana kuasa nuklear Chernobyl meletup dan lepaskan bahan radioaktif 400 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Dalam masa 36 jam, pihak berkuasa arahkan semua orang untuk keluar serta-merta. Sampai sekarang, dalam zon hitam yang masih ada tahap radiasi bahaya, hospital yang terbiar masih ada peralatan perubatan tercemar. Baju kalis api milik 28 anggota bomba yang jadi wira tapi meninggal dunia beberapa minggu lepas terdedah kepada radiasi masih ada kat situ, tak pernah dialihkan. Tapi kalau korang keluar sikit dari zon bahaya tu, kawasan ni dah jadi antara tempat paling kaya dengan biodiversity dekat Ukraine. Serigala berkeliaran dekat apartmen kosong, beruang buat sarang dalam bangunan sekolah yang sunyi, dan kuda liar Przewalski yang rare tu lari bebas dekat kawasan stesen radar lama. Sangat kontras, tempat yang dulu penuh tragedi, sekarang jadi syurga untuk haiwan liar. Sebab itulah ribuan pelancong datang tiap tahun. Chernobyl dah jadi pusat dark tourism. Ada juga yang sanggup masuk secara haram, gelar diri mereka stalker, terinspirasi dari game video popular yang latar belakangnya pasca apokalips Chernobyl. Walaupun ada kawasan dalam zon larangan ni yang akan kekal bahaya selama 20,000 tahun, masih ada juga orang tua yang pilih untuk balik duduk semula kat rumah asal diorang dan tinggal kat situ sampai hujung nyawa. Green Bank dan Police Radio. Bayangkan satu kawasan yang hijau subur, cuaca pun elok, tapi cuma ada lebih kurang 40 orang je yang tinggal. Dan dekat sini, guna telefon bimbit pun salah di sisi undang-undang. Malah microwave pun tak boleh pakai. Ada pasukan khas macam polis radio yang ronda kawasan naik kereta yang dah diubah suai. Tujuan dia, cari isyarat yang keluar secara haram. Kalau dapat kesan, dia akan suruh berhenti terus dan kadang-kadang kena saman pula tu. Kalau nak guna telefon, boleh. Tapi cuma masa kecemasan, kena guna dalam zon tertentu aja. Dan kena diawasi dengan ketat, macam dalam filem A Quiet Place, kan? Tapi ini bukan cerita fiksyen, ini betul-betul berlaku kat Amerika Syarikat. Selamat datang ke Green Bank, satu bandar kecil yang sangat unik. Tapi pelik tak? Negara yang power bab teknologi dan kebebasan individu, tapi kat sini ada undang-undang ketat sampai tak boleh guna telefon. Semua ni sebab Green Bank adalah rumah kepada teleskop radio terbesar di dunia, iaitu GBT, Green Bank Telescope. Teleskop ni tinggi lebih 148 meter dan berat 7,600 metrik tan. Lebih kurang berat 5,000 ekor gajah. Setiap hari, teleskop gergasi ni akan scan angkasa lepas, cari isyarat radio yang dah melalui berbilion tahun cahaya untuk sampai ke bumi. Teleskop ni digunakan untuk kaji segala benda dari bintang yang baru lahir, galaksi yang dah pupus, sampai ke ledakan gelombang radio misteri dan mungkin juga mesej dari makhluk asing. Masalahnya, isyarat dari angkasa ni lemah gila berbilion kali ganda daripada isyarat telefon bimbit biasa. Sebab itulah tempat ni perlukan polis radio yang jaga ketat semua frekuensi. So, macam mana orang kat sini survive tanpa teknologi moden? Mereka guna internet kabel, bukan wifi. Telefon pun boleh guna, tapi cuma model lama, jenis flip phone tu. Dan hanya boleh guna kat kawasan tertentu dan masa betul-betul perlu aja. Hoya Baciu, hutan paling berhantu di dunia. Ini bukan hutan biasa. Ini hutan yang penuh kejadian misteri dan seram yang tak dapat dijelaskan selama beratus-ratus tahun. Hoya Baciu terletak di barat laut Romania. Walaupun tempat ni terkenal sebab keindahan semula jadi dan haiwan liar yang banyak, tu bukan sebab sebenar orang datang ke sini.
Terus terang, hutan ni ada semua benda kecuali normal. Masuk je ke dalam hutan ni macam melangkah masuk ke alam lain. Pokok-pokok kat sini berpintal pelik macam hidup. Saintis pernah kaji bentuk pelik pokok-pokok tu, tapi sampai sekarang masih tak jumpa jawapan. Tengah-tengah hutan tu ada satu kawasan yang orang panggil The Circle. Lapangan berbentuk bulat sempurna dengan kosong, tak ada pokok langsung. Luasnya lebih kurang 30 meter. Walaupun dah banyak kali buat ujian tanah dan kaji persekitaran, saintis masih tak tahu kenapa tak ada tumbuhan langsung boleh hidup dekat situ. Orang yang pernah masuk The Circle cakap mereka rasa pening, cemas dan seolah-olah ada seseorang sedang memerhati. Ada juga yang dengar suara ketawa perlahan dan bisikan dari dalam hutan. Dan yang pelik lagi, kalau cuba ambil gambar, kamera dan peralatan elektronik selalu rosak tanpa sebab. Ada yang fikir mungkin tempat tu ada medan magnet pelik atau tenaga luar biasa yang kita tak faham lagi. Kalau tanya orang tempatan, diorang percaya tempat ni berhantu sejak dulu. Ada cerita pasal roh petani yang mati masa perang dan masih berlega kat kawasan tu. Ada juga kes orang hilang tanpa jejak. Kisah paling famous, seorang pengembala dan 200 ekor biri-biri dia hilang dalam hutan. Tak pernah dijumpai sampai hari ini. Tahun 1968, seorang tentera bernama Emil Barnia mengambil gambar yang dikatakan sebagai gambar UFO yang paling jelas yang pernah dirakam. Dan gambar tu diambil kat sini juga. Dalam gambar tu ada objek berbentuk bulat terapung kat atas tanah lapang. Sampai sekarang, gambar tu masih jadi topik hangat dalam kalangan penyelidik UFO. Lagi menarik, ahli arkeologi juga jumpa bukti penempatan manusia kat kawasan ni sejak 8,500 tahun lalu. Ada yang percaya The Circle mungkin pernah jadi sebahagian daripada tamadun kuno. Tapi, kenapa mereka tinggalkan tempat ni macam ni? Tinggal misteri je. Apa-apa pun, satu benda kita tak boleh nafikan, Hoya Baciu memang cantik dan misterius. Kalau nak datang lawat, bawa hati yang kuat dan kalau boleh, semangat yang kental. Segitiga Bermuda, laut misteri yang ditakuti ramai. Tahun 1945, masa latihan tentera laut US dengan 5 kapal terbang pengebom torpedo yang diketuai oleh juruterbang berpengalaman, semuanya hilang tanpa kesan langsung. Lokasi terakhir? Betul, dekat kawasan misteri yang kita kenal sebagai Segitiga Bermuda. Benda jadi lagi pelik bila kapal terbang penyelamat yang dihantar nak cari diorang pun hilang juga. Sampai tentera US sendiri pun tak tahu nak jelaskan apa sebenarnya berlaku. Dan ni baru kita mula cerita. Dekat kawasan laut yang terbentang antara Miami, Bermuda dan Puerto Rico, yang 3 kali ganda besar dari Malaysia, lebih 1,000 kapal dan kapal terbang hilang dalam masa 100 tahun terakhir ni. Sebab tu tempat ni digelar Segitiga Syaitan. Tahun 1918, ada satu kapal kargo gergasi milik tentera laut Amerika Syarikat, namanya USS Cyclops, berlayar masuk ke laut misteri ni. Tiba-tiba, lesap macam tu je dengan 300 anak kapal dan lebih 10,000 tan biji logam. Tak ada isyarat kecemasan, tak ada yang selamat dan sampai hari ni, bangkai kapal pun tak jumpa langsung. Mungkin ada orang fikir, alah kapal karam tu biasa. Tapi macam mana pula bila kapal terbang pun alami nasib sama? Beberapa dekad kemudian, 2 kapal terbang penumpang dari UK dengan 45 orang juga hilang bila melintasi kawasan ni. Dan pada tahun 1995, juruterbang bernama Kerry Gordon Trantham selamat dengan nyawa-nyawa ikan dan cerita dia memang buat bulu roma meremang. Dia kata bila kapal terbang dia masuk kawasan tu, kompas terus pusing tak tentu arah. Lepas tu kapal terbang jatuh masuk ke Dead Man Spiral. Macam ada lubang besar tengah laut yang sedut semuanya ke bawah. Dia panik tapi terus kawal kapal naik semula dan berjaya hubungi menara kawalan pada saat-saat akhir. Tapi apa sebenarnya kat bawah laut tu? Ada yang kata situ pangkalan rahsia alien, ada yang percaya itu pintu ke dimensi lain. Tapi saintis ada teori lain, kawasan tu mungkin ada gangguan magnetik yang kacau alat navigasi. Kat dasar laut ada lubang besar simpan gas metana yang kalau keluar tiba-tiba, kapal boleh tenggelam dalam sekelip mata. Tambah lagi, situ tempat pertembungan arus panas dan sejuk, jadi ribut boleh muncul tiba-tiba. Dan kalau kapal karam pun, bangkai dia mungkin jatuh ke jurang laut dalam. Sebab tu tak ada siapa pernah jumpa balik. Tapi, kenapa tak elak je lalu-laluan berbahaya ni? Masalahnya, tak boleh elak pun.
Sebab segitiga Bermuda ni kawasan laluan utama antara benua Amerika dan Eropah. Dan ikut statistik, kawasan laut lain yang sibuk pun ada kes kehilangan serupa juga. Setiap tahun, beribu-ribu kapal lalu kawasan ni dan ada beberapa yang tak pernah sampai ke destinasi terakhir. Challenger Deep, tempat paling dalam di dunia. Cuba bayangkan tempat paling dalam dekat muka bumi ni. Dalam sampai kalau korang letak Gunung Everest dekat situ, puncak dia pun tenggelam dalam air. Tempat ni nama dia Challenger Deep, terletak kat barat lautan Pasifik. Dengan kedalaman hampir 11 km bawah laut, inilah titik paling rendah dekat dunia. Macam dunia lain yang penuh misteri dan belum terjawab. Nak tahu satu fakta menarik? Manusia pernah hantar orang ke bulan lebih ramai daripada yang pernah turun ke dasar laut kat Challenger Deep ni. Cuma beberapa orang je yang pernah tengok sendiri rupa dasar laut yang pelik dan sunyi ni. Nak turun sana bukan senang sebab tekanan air kat bawah tu ibarat 50 kapal terbang gergasi tindih badan kita serentak. Tapi pada tahun 1960, dua orang yang berani iaitu seorang pakar laut, Jacques Piccard dan Don Walsh iaitu tentera laut US. Mereka jadi orang pertama dalam sejarah yang berjaya sampai ke bawah tu guna kapal selam khas nama dia Trieste. Diorang duduk kat dasar laut tu tengok dunia lain melalui tingkap kecil kat bawah kapal je selama 20 minit. Gila kan? Tapi diorang nampak apa kat sana? Ada makhluk hidup jenis apa kat kedalaman macam tu? Yang pasti, semua makhluk kat situ tak ada satu pun yang nampak biasa. Ada haiwan laut kecil macam udang keras, nama haiwan ni amphipod, berlari-lari kat dasar laut. Ada snailfish yang badannya lutsina sampai nampak organ dalam. Dan ada juga timun laut pelik yang nampak macam tiup hidup berkumpul ramai-ramai. Disebabkan di bawah tu gelap gelita, semua benda hidup dekat situ dah evolusi untuk hidup tanpa cahaya. Haiwan-haiwan ni guna bau dan getaran untuk cari makan. Tak perlukan mata pun. Tapi dekat bawah sana, diorang makan apa? Jawapannya ialah salji laut. Bukan salji betul ya, tapi sisa-sisa haiwan dan tumbuhan laut yang jatuh dari permukaan bumi ke dasar laut. Tapi tahu tak, walaupun tempat ni jauh sangat, dalam sangat, penyelidikan terbaru jumpa plastik, botol air dan bahan cemar lain. Yep, sampah kita dah sampai tempat paling dalam dekat dunia. Rendlesham Forest, pengkalan tentera atau markas mereka. Macam mana kalau kejadian penampakan UFO paling gempak dalam sejarah bukan dilaporkan oleh orang kampung, tapi oleh tentera yang dah dilatih tahap hardcore? Rendlesham Forest dekat UK dulu pernah jadi pengkalan tentera udara Amerika sejak 1953. Tempat ni bukan je tempat latihan, tapi juga simpan senjata nuklear. Tapi pada Disember 1980, beberapa tentera udara Amerika dakwa mereka nampak cahaya pelik dan objek berbentuk segitiga terapung dalam hutan. Dengan keterangan detail dan bukti fizikal, cerita ni terus buat dunia tergamam. Jam 3 pagi 26 Disember 1980, seorang anggota rondaan keselamatan nampak cahaya pelik jatuh ke dalam hutan. Mula-mula ingatkan kapal terbang terhempas, jadi mereka pun beranikan diri redah masuk dalam gelap. Tapi bila sampai ke kawasan lapang, diorang nampak objek berbentuk segitiga, lebih kurang 3 meter lebar, terapung senyap di celah-celah pokok. Tiba-tiba objek tu bergerak sangat laju, sampai tak logik ada apa-apa kenderaan dekat bumi ni boleh buat macam tu. Dan masa benda tu terbang, haiwan-haiwan dekat ladang berhampiran semua panik, lari lintang pukang. Laporan tu sampai dekat telinga timbalan komander pangkalan, Lieutenant Colonel Charles Holt. Dia tak ambil ringan, terus arahkan siasatan rasmi. Pasukan dia jumpa 3 kesan lekuk berbentuk segitiga dekat tanah yang tersusun dalam pola yang sangat sempurna. Lagi power, alat pengesan radiasi tunjuk bacaan radiasi jauh lebih tinggi dari biasa kat tempat tu. 2 malam lepas tu, benda misteri tu datang balik. Tapi kali ni, Colonel Holt nampak sendiri objek tu memancarkan cahaya ke arah kawasan simpanan senjata. Orang yang ragu-ragu pasal cerita ni cakap mungkin cahaya tu datang dari rumah api Oxford Nest dekat kawasan tu. Tapi sampai sekarang tak ada laporan siasatan rasmi yang diumumkan. Colonel Holt sendiri pernah hantar dokumen penuh ke Kementerian Pertahanan UK, tapi tak pernah dapat jawapan langsung. Lagi buat orang jadi rasa curiga kan?
Tak lama lepas tu, pangkalan tu ditutup secara rasmi pada tahun 1983. Sekarang, hutan Rendlesham jadi tarikan untuk peminat UFO dan penyelidik misteri. Ada trek khas yang lalu kat tempat tentera pernah nampak benda tu. Tasik Anji Kuni, ada sesiapa di sini? Macam mana satu kampung boleh hilang macam tu je dalam sekelip mata? Makanan masih panas atas dapur, barang-barang berselerak, tapi tak ada langsung tanda-tanda orang berpindah keluar. Pada tahun 1930, jauh kat dalam hutan belantara sekitar Tasik Anji Kuni di Kanada, berlaku satu kejadian pelik bila satu kampung orang Inuit hilang tanpa kesan. Semua orang gaib macam tu je. Malam musim sejuk yang sangat menggigit tu, Joe Labelle, seorang pemburu bulu binatang, tengah sangat letih lepas travel jauh. Dia nampak asap naik dari sebuah kampung. Dia pun rasa lega, boleh rehat, panaskan badan dan cari makanan. Tapi bila dia makin dekat kampung tu, dia rasa lain macam. Sunyi sangat, sampai meremang bulu roma. Dia pun cuba jerit panggil orang, tapi tak ada seorang pun jawab. Bila dia cek rumah-rumah kat situ, dia jumpa sop masih panas atas dapur. Baju bulu tengah dijahit pun tinggal separuh dengan jarum dan benang pun masih tersangkut kat situ. Tapi tak ada siapa pun dalam rumah. Dekat luar, dia nampak anjing-anjing tarik luncur ais dah mati kebuluran. Padahal makanan ada je tak jauh dari situ. Joe yang makin takut terus pergi lapor kat pihak berkuasa. Bila pihak berkuasa sampai, benda jadi makin pelik. Kubur nenek moyang kampung tu digali keluar, batu nisan diterbalikkan dan mayat pun hilang. Pasukan pencari cuba jejak apa-apa kesan, tapi tak ada pun. Tak ada tapak kaki, tak ada kesan luncur ais, kosong. Ada laporan dari kampung berdekatan kata mereka nampak cahaya pelik terapung kat atas langit kampung malam tu. Mungkin cahaya utara atau benda lain macam makhluk asing. Ramai orang tempatan percaya cahaya tu bukan dari dunia ni. Mungkin kampung tu kena culik dan dibawa ke tempat yang kita takkan tahu sampai bila-bila. Ada juga teori lain, mungkin orang kampung tu pindah sebab nak cari jawapan spiritual atau sebab ada bencana alam. Tapi kenapa tinggal semua barang penting macam peralatan, makanan, anjing pemburu? Semua tu penting untuk survive musim sejuk macam tu. Ada juga orang yang ragu dan kata mungkin Joe Labelle sengaja mereka cerita ni untuk dapatkan perhatian daripada orang ramai. Tapi keadaan yang dia cerita tu memang disahkan oleh pasukan penyiasat. Apa sebenarnya yang jadi? Tragedi? Kejadian supernatural? Atau cuma cerita rekaan yang pandai disusun? Apa pun jawapannya, semuanya dah terkubur dalam salji dan masa. Rahsia Kota Vatikan. Macam mana sebuah negara kecil boleh simpan rahsia paling besar dekat dunia walaupun ada lebih 7 juta pelancong datang melawat setiap tahun? Selama berabad-abad, Kota Vatikan berjaya tarik perhatian ahli sejarah, pakar agama dan juga mereka yang percaya teori konspirasi. Cuba tengok Arsip Vatikan rasmi, tempat simpan dokumen penting sejak abad ke-8 yang dijaga sangat ketat. Ada yang percaya arsip ni simpan macam-macam benda sensitif. Dari rekod gereja Katolik sampailah rahsia-rahsia politik tahap tertinggi. Baru tahun 1881, Pope Leo ke-13 benarkan beberapa penyelidik yang betul-betul layak untuk akses. Itu pun kena ikut syarat yang sangat ketat. Sampai hari ni, sekatan tu masih kekal. Apa yang sensitif sangat sampai kena rahsiakan selama berabad-abad? Kita mula dengan kisah perbicaraan Galileo, rahsia yang penuh rasa malu. Mesti korang pernah dengar nama Galileo Galilei, ahli astronomi Itali yang berani cakap matahari berada dekat tengah-tengah alam semesta dan bukannya bumi. Tapi pendapat ini bertentangan dengan ajaran gereja masa tu yang percaya bumi dekat tengah. Akhirnya apa jadi? Galileo kena cop sebagai ajaran sesat dan dipenjara seumur hidup. Lepas tu baru hukumannya dikurangkan jadi tahanan rumah sebab umur dan kesihatan dia. Tulisan-tulisan Galileo diharamkan dan rekod perbicaraannya disimpan secara senyap selama ratusan tahun. Sebab apa? Sebab rekod tu tunjuk salah satu institusi paling berkuasa dalam sejarah pernah salah besar tentang alam semesta. Masuk tahun 60-an, ada paderi dan saintis Itali bernama Pellegrino Ernati. Dakwa dia cipta satu alat yang diberi nama Chronovisor.
Kononnya boleh tengok masa lampau dan masa depan macam TV yang boleh ditala ke mana-mana waktu. Real ke atau rekaan aja? Sampai sekarang, Vatican tak pernah sahkan atau nafikan. Ada juga teori yang kata Vatican simpan dokumen atau mungkin artifak yang berkaitan dengan makhluk asing. Cerita ni mula lepas Balai Cerap Vatican pernah anjur konferens pasal kemungkinan kehidupan dari planet lain. Malah, ada paderi kanan cakap benda tu tak bercanggah pun dengan ajaran Katolik. Dan yang paling seram, ada kabar angin kata arkib tu simpan buku kuno bernama Grand Grimoire. Kononnya manual sihir gelap yang ajar cara panggil roh dan buat perjanjian dengan syaitan. Ada teori konspirasi kata buku tu disorok sebab bahaya sangat. Atau mungkin sebab isinya terlalu power. Setiap tahun, ada je dokumen lama yang dibuka kepada umum. Bongkar sikit demi sikit sejarah tersembunyi dunia. Tapi setiap kali satu rahsia terdedah, mesti muncul soalan baru yang lebih pelik. Jika anda suka video Top Sip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Top Sip.